Uzaimi, apa cita-cita engkau bila engkau dah besar nanti? Aku cita-cita. Apa ya? Ni tak boleh. Lamanya fikir. Cita-cita aku bila besar nanti, kau dululah cakap. Aku ingat kau bila kau dah fikir, dapat cita-cita yang best. Cita-cita aku bila aku dah besar nanti, aku nak jadi sekeping doktor. Kau, doktor. Ya. Kalau kau jadi doktor, cita-cita aku besar nanti jadi pesakit lah. Apa cita-cita jadi pesakit? Cita-cita ni orang nak jadi pegawai, nak jadi kerani, nak jadi cikgu, doktor, polis, askar. Itu baru cita-cita. Apa jenis cita-cita nak jadi pesakit? Okeylah cita-cita aku pesakit. Nanti, kau doktor tu tak ada job pula nanti. Alah, macamlah dekat dunia ni. Engkau seorang je yang sakit. Ramailah pesakit. Yelah, sekurang-kurangnya nama aku ni ada dalam list pesakit kau. Yelah. Tu, van sekolah kita dah sampai. Jom balik. Jom. Oh, Dr. Kamaru. Datang juga kamu rawat aku ya. Dah lama kita tak jumpa. Dah hampir 2 hari ya. Mana datang 2 harinya? Kita dah tak jumpa lebih 10 tahun dah, Mi. Ya. Ni, kau punya level kesakitan yang aku tak boleh nak rawat kau. Kau kena pergi hospital besar. Apa gunanya kau doktor? Kawan sendiri kau tak boleh nak rawat. Bukan aku tak boleh nak rawat, Mi. Dah memang aku tak boleh nak rawat. Kau kena pergi hospital juga. Tak nak aku pergi hospital. Pergi hospital menunggu lama sangat. Nanti makin menjadi sakit aku. Alah, kau pergi je lah hospital. Kalau kau tunggu dekat rumah, makin teruk kau punya luka sakit ni. Kau kan doktor pakar. Kau lah rawat aku. Memanglah aku doktor pakar, Mi. Kau dah doktor pakar. Kau lah yang rawat aku. Apa susah sangat? Mi, takkan kau tak tahu? Aku ni memang doktor pakar, tapi bukan doktor pakar untuk manusia. Aku ni doktor Nate. Apa? Nate? Habis tu yang kau datang pakai baju doktor bawa tu semua ni? Kenapa? Aku datang sini nak pergi rumah John Irazaban tu. Dia cakap engkau sakit. Aku datanglah jenguk engkau. Rumah John Irazaban? Dia sakit ke? Bukan dia sakit, Mi. Aku ni kan doktor Nate. Aku datang rumah dia sebab dia nak suruh aku bubuh benih dekat lembu tino dia. Aku ni kan doktor Nate. Eloklah tu. Kau masukkanlah benih kat aku sekali. Mana boleh, Mi. Engkau tu manusia. Aku ni doktor Nate. Benih-benih yang ada dekat aku ni semua benih Nate. Tak boleh Tak boleh, Mi. Dah lah, kejap. Aku telefon dekat asisten aku. Ambil engkau, naik helikopter, pergi hospital besar. Helikopter? Cepat sikit Hello. Kau datang ambil Uzaimi, pakai helikopter, buat turun tali je. Nanti dia panjat naik. Aku pergi bersiap dulu lah. Rumah Uzaimi. Dah sampai dah?